Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari merekomend satu kereta SUV. Inilah Toyota Fortuner 2.7 Auto V-Spec tahun 2013. Okey, kereta ni sudah siap cat baru, satu body. Okey, kereta sudah cantik. Okey, dia menggunakan engine, gearbox sama suspension. Kita sudah test semua. Masih dalam kondisi yang cantik lagi. Okey, lampu semua lagi okey, cantik. Kalau ada minat, kita boleh datang kedai saya tengok dan test. Okey, Toyota Fortuner ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kita okey, cantik lagi. You boleh datang ke satu kita test. Kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia. Okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini spotlight. Okey, ini tayar dengan wheel. Pun okey lagi. Okey, kita condition dalam. Okey, condition dalam dia pun masih lagi okey, cantik. Okey, function semua okey, tak ada masalah. Ni ada 4 wheel. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard pun okey, cantik. Steering pun okey lagi. Okey, dia punya seat full leather seat. Okey, dah kita iri tiskan tu. Okey, kita tengok belakang. Okey, seat belakang dia sama juga. Okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon. Okey, depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Toyota Veloz 1.5 Auto tahun 2023. Harga kereta ni boleh buat loan bulanan RM11,000 plus ikat 9 tahun. Kita masih lagi bagi warranty 1 tahun untuk engine, gearbox dengan suspension. Cat dia memang masih cantik, masih lawa. Color putih, kereta MPV. Kita tengok tayar masih baik, masih cantik bunga dia. Bahagian depan pun sama, masih cantik lagi. Tengok lampu semua okey. Condition memang tip top guys. Kalau minat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Okey, nak loan pun boleh lagi guys. Okey, harga cash dengan loan tak sama. Harga loan akan jadi mahal sikit. Kereta bebas banjir, bebas aksiden. Okey, tengok bahagian dalam. Cushion memang cantik. Okey, macam baru lagi guys. Memang terbaik. Bahagian depan, okey. Tengok sendiri, cantik, sangat cantik. Okey, tengok bahagian depan dia, dashboard. Okey. Panel depan semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Kalau minat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Tengok ni guys, Toyota Camry 2.0 E-Spec Auto tahun 2004. Harga cash kita nak offer RM14,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja guys. Cat kita dah cat baru, cat satu layer. Lampu semua masih berkilat, masih cantik lagi. Tayar bahagian depan semua okey. Tayar belakang pun masih okey. Bunga masih tebal juga, kita pusing keliling. Tengok condition cat dia. Body cat memang masih cantik guys. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Tengok Toyota Camry 2.0. Siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Harga dah terjunam, harga dah termegah. Tengok bahagian dalam dia, cushion pun tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian depan pun sama, cushion cantik, kemas. Dashboard, panel depan semua masih cantik, masih lawa. Engine, gearbox, suspension kita masih lagi bagi warranty setahun. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Volkswagen Sharon 2.0 Auto tahun 2013. Color putih. Condition luaran cat memang masih cantik, masih lawa guys. Tayar pun masih cantik. Okey, original sport rim. Lampu dia kabur sikit, kita akan polish nanti. Okey. Pusing sini, condition luaran memang masih cantik, masih lawa lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, siapa yang ada family besar boleh dapatkan kereta MPV Volkswagen Sharon ni. Ni bahagian dalaman dia, bahagian tengah duduk 3 orang, bahagian belakang 2 orang. Dia ada 7 seater. Bahagian atas dia pun ada sunroof guys, ada sunroof.
Ni bahagian depan, cushion masih cantik, masih lawa. Panel depan, dashboard depan semua okey lagi Kilometer saya tengok kat sini 186,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM4 number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni dia mungkin satu kereta cantik pada masuk. Inilah Nissan Tiana 2.0 atau SE tahun 2015. Okey, kereta baru masuk. Masih lagi okey cantik. Ini condition engine, gearbox sama suspension kita sorted semua. Masih dalam kondisi yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey. Lampu semua pun masih okey cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang kedai saya tengok tantes okey. Nissan Tiana ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau you mau beli cash pun boleh. Kereta okey cantik. Dia boleh datang kedai saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash Okey, ni lampu depan dia. Okey cantik lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini dia tayar dengan belum okey cantik lagi. Alright, kita cushion dalam. Condition dalam dia pun masih lagi okey cantik okey. Function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk dia okey. Dashboard pun okey cantik. Styling pun okey lagi. Okey, dia masih seat kain okey. Seat pun okey lagi. Okey, kita belakang. Alright. Seat belakang dia sama juga. Masih okey cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon okey. Depan yang macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Hyundai Tucson facelift 2.0 auto tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Kereta ni ada warranty 1 tahun. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Porsche Panamera 4.8 Auto tahun 2011. Harga cash 93,800 sahaja guys. Okey, tu dia siapa yang tercari-cari, siapa yang minat Porsche. Okey, ni saya ada satu stok baru sampai guys, panas-panas lagi. Okey, kali-kali biru, cantik. Okey, ni tayar dia original. Okey, kita tengok ni lampu bahagian depan semua masih cantik. Condition dia, cat dia pun masih cantik, masih lawa. Tahun 2011 guys. Okey, 2011. Ini bahagian belakang dia lah. Okey, untuk bahagian belakang dia. Okey, jom kita tengok. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Kita tengok bahagian dalam lah. Okey, ni bahagian tepi dia. Okey, cushion dia cantik, masih lawa. Okey. Pintu ni dia tak boleh buka guys. Saya boleh buka daripada belakang je. So saya kena masuk kat sini. Okay, dia bahagian belakang cushion cantik, masih lawa lah. Okay, bahagian halaman dia masih kemas lagi guys. Masih kemas lagi. Okay, ni bahagian depan. Okay, panel depan semua okay, masih cantik. Dashboard semua okay guys So ini panel depan dia semua macam ini. Okay, masih cantik, masih lawa lagi. Okay. Okay, kita dah boleh buka guys. Kita dah boleh buka. Okay, jom kita masuk dalam tengoklah bahagian depan dia. Okay, tu dia tadi. Okay, ni bahagian depan dia. Okay, kilometer saya boleh tengok kat sini berapa ribu ni 59,000 Pasti saya 59,000 ni guys. Okay, ni panel daripada macam ni. Okay, semua masih cantik lah. Okay, siapa berminat terus boleh datang kedai saya untuk test drive. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM4 number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys, bersua lagi kita untuk kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa buah kenderaan
kereta condition dalaman luaran memang masih cantik, masih lawa. Okey, dia punya harga pun memang harga termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa yang nak beli cash, nak loan pun boleh, nama bermasalah. Si Chris Itos, blacklist, AKPK, gaji cash bekerja 3 bulan, tak ada lesen, saya boleh tolong bantu, tak ada masalah. Saya punya kedai dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saudara, dunia ini adalah lautan yang dalam. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Kerana itu, sediakanlah perahu untuk berlayar di atasnya. Fikirkan saudara.